Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masih sama juga, iaitu hari Selasa 11 hari bulan November 2025 Masihi bersama dengan 10 Jamil Awal 1447 Hijrah 47 Hijrah. Okey, untuk video kali ini seperti biasa video dari lepas untuk hari ini. Pada tadi pada video dari report tu saya pergi ke surau sembahyang maghrib, lepas tu pergi ke pusaka sekejap, beli barang sikit, lepas tu pergi ke pergi ke mana? Lepas tu balik semula ke surau untuk sembahyang isyak. Lepas tu sembahyang malam duduk Kedah Fikri, nak Kedah Fikri. Lepas tu balik ke rumah pada pukul 12:30 malam. Tidur pada pukul 2:40 minit pagi. Bangun pada pukul 6:50 minit pagi. Bangun mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas makan sarapan tu relax sekejap, pukul 8:10 tu baru saya balik. Kasih tayar kau berat dah, penuh bocor tiup tu kau berat dah kan. Baju halus klik tadi. Lepas tu pergi kerja pada pukul, hari ni lewat sikit kerja, pada pukul 9 baru pergi kerja. Bukan dalam 8:50 baru kerja. Sampai sana dah pukul 9. Kerja hari ni sambung melah sikit sampai setengah melah. Lepas tu gapo buat lubang mehu tu jambil tandas tu kan, lagu tandas simpan tangki tandas tu. Lepas tu kerja nak siap nak siap dah kerja tu, bagi sapa pada pukul ni, bagi sapa pada pukul 2:50 minit petang. Lepas tu lepas selesai bagi sapa tu pukul 2:24, pukul 2:20, 2:18 siap kerja. Siap pada pukul 3:18, 3:24 saya terus balik mai ke sini, singgah sinilah. Tu tayar penuh tu nak ganti dengan tayar mampu pun tak boleh, power tak boleh. Memang tak boleh dia bagi kan, kita tak boleh bagi power pada tempat power juga penuh. Ring penuh jawab dia. Tempat power paksa juga. Lepas tu tak nak buat apa tu. Jadi klik je dah kaki agak lagi. Nak klik je dah kaki ni. Lepas tu ada pukul puah baik tadi. Nak klik tadi semaya Zuhur pada pukul 3:50. Lepas tu semaya asar 5:30. Lepas sudah semaya asar tu duk misah duk back key tu lah. Back key tayar tu. Tak boleh. Tak boleh back key. Baik pasal tu pun tak jadi juga. Tak jadi. Punah jahanam. Kena tukar tiup. Kena waktu biasa, waktu boleh tahu lah tu. Tak pakar dah. Lepas tu lepas dah tu duk puah tak nak baik tu, mari tu buat video review ni ada pukul 30 minit ni buat video review. Lepas tu pukul 30 minit 40 38 ni terus buat video ni. 38 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.